menjadi seorang komando. Jadi tahniahlah kepada Tuan Jamaluddin. Saya dipahamkan pernah menjadi penerjun ataupun sehingga sekarang ni dia masih lagi dinobatkan sebagai penerjun tertua di dunia. Ya, Oh, dunia. World, bukan Mawi je world ya. Oh, Tuan Jamaluddin boleh kita kata Jamaluddin world je. Masih lagi tujuh akan datang Menara Merdeka PMB. Tahun lepas di mana? Terjun di Menara Merdeka. Menara Merdeka PMB. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas? Belum panggil. Oh, belum lagi lah. Sebelum ni di mana? Pernah terjun? Menara nombor 2 tertinggi di dunia. Iyalah. PMB. Akan datang lah ya. Coming soon ya. Tengah menunggu dalam tahun ni juga. Tapi ramai orang tak tahu sebab mungkin tak ada siaran langsung ataupun live kan. Orang ni suka live bola je. Itu yang masalah kita ni. Bola pula tu bola luar negeri punya. Malaysia dia tak berapa. Perwira tidak didenda. Jadi itulah perwira yang tidak didenda. Bertuah sekali saya pada hari ini. Saya pun memang minat juga tentang cerita-cerita ataupun sejarah pasukan komando. Dulu saya ingat ada VAT 69 ya. Ya. Saya pernah. Sahabat-sahabat Saya ada buku dia. Buku. Dah meninggal dah. Dah meninggal dah, ramai dah meninggal. Perjuangan menentang komunis ya. Encik Jamil. Kawan-kawan yang ada masih ada lagi siapa? Datuk Razak yang pernah jadi ketua polis Negeri Pahang. Dah bersara dah. Lain-lain komando semua dah bersara dah. Bet nombor 9. Kita cerita sikit tentang macam mana boleh dinobatkan sebagai penerjun tertua di dunia ni. Dunia tu bukannya Malaysia. Saya mula-mula kenal tak Tan Sri Musa Hassan? Kenal sangat. Bekas ketua polis negara. Dia buat program Jump for World Peace. Jadi saya jadi penerjun tertua di Malaysia. Jadi di situlah saya dapat anugerah Malaysian Book of Record. Masuk Malaysian Book of Record lah dah. Malaysian Book of Record. Guinness sebelum lagi ya. 2014. 2018 nama saya naik di dunia. Ada hasrat nak cuba masuk ke Guinness World Book Record pula? Memang ada hasrat sebab orang Arab minta saya datang untuk resmi rekod dunia tu orang Islam dan Malaysia punya. Kalau ikutkan banyak lagi kita nak cerita tentang Tuan Jamaluddin ni, tapi mungkin banyak panjang tu, mungkin kena buat podcast pula. Kalau saya panggil buat podcast boleh? Ya. Buat podcast. Macam orang sekarang ni kan dia panggil podcast. Orang tanya soalan betul jawab tu boleh ke? Boleh. Tak perlu ada kena kebenaran Kementerian Pertahanan ke apa, tak payah. Tak payah Sebab saya ada kawan dia ada studio. Tak payah. Nanti insya-Allah lah.